Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin sekalian, Majlis Hari Anugerah Erwan Murid dan Co-Kurikulum merupakan kemuncak pengiktirafan pihak sekolah kepada warga setiara, kepada anak-anak setiara khususnya. Majlis ini adalah merupakan satu platform untuk kita mengiktiraf usaha gigih pencapaian, cemerlang dan komitmen para murid dan guru-guru dalam aspek hal ehwal murid dan co-kurikulum. Pembangunan insan seimbang merupakan matlamat utama kita sebagai pendidik. Aktiviti hal ehwal murid berperanan mendukung kesejahteraan fizikal dan mental murid, menguatkan semangat kerjasama, menanamkan nilai-nilai murni serta keupayaan murid dalam menunjukkan akhlak terpuji, disiplin yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam pelbagai program sekolah. Majlis ini merupakan satu simbolik kepada penghargaan dan tanda pengiktirafan kepada anak-anak murid dan guru-guru SMK Tiara Permai yang telah berpadu tenaga untuk mencapai kejayaan, seterusnya mengharumkan nama sekolah sama ada di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Para hadirin dan anak-anak yang saya kasihi sekalian, seperti kata pepatah, jika tidak dipecahkan duyung, manakan dapat sagunya. Pepatah ini jelas menunjukkan betapa pentingnya usaha untuk merangkul kejayaan, susah payah yang dilalui, bukan sekadar menghasilkan kenangan manis, malah dalam konteks pendidikan, segala usaha membentuk pelajar untuk sentiasa belajar dari kegagalan, belajar untuk gigih mencapai tujuan kejayaan. Bersama dengan saya, Puan Siti Balkis, selaku Setiausaha Co-Kurikulum. Baik cikgu. Ya, saya. Apakah harapan cikgu agar majlis ini dapat memberi lebih banyak peluang kepada warga setiara untuk meningkatkan prestasi masing-masing dalam bidang co-kurikulum? Baik, terima kasih Putra Nur Aish Daniel di atas soalan itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya Majlis Anugerah Kecemerlangan Co-Kurikulum memberi peluang kepada murid-murid untuk menyelahkan bakat lagi dan juga sebagai wadah untuk mereka meningkatkan keyakinan diri dan juga mengiktiraf usaha dan pencapaian semua murid setiara yang telah berjaya mengharumkan nama setiara sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Tahniah diucapkan kepada semua anak-anak murid kesayangan di SMK Tiara Permai. Baik cikgu, mengapakah pelibatan pelajar dalam aktiviti co-kurikulum penting untuk para pelajar? Baiklah Putra, sebenarnya aktiviti co-curricular ini sangat penting kerana pertamanya adalah sebagai lonjakan markah co-curriculum di dalam markah PAJSK untuk ke universiti, dan selain itu dapat juga mendisiplinkan diri mereka selain mencungkil bakat yang mereka ada sama ada dari segi core akademik maupun sukan, dan dengan itu dapatlah mereka mencapai pencapaian yang lebih gemilang sama ada di peringkat kecil, peringkat yang biasa maupun peringkat yang lebih besar. Okey, baik cikgu. Terima kasih atas perkongsian cikgu sebentar tadi. Okey, baik. Sama-sama. Sampai di sini sahajalah laporan saya pada kali ini. Saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah. Kepada yang tidak menerima, insya-Allah anda boleh cuba lagi untuk tahun depan. Saya Putra Aish mewakili TVPS Setiara. Jangan lupa like, share dan subscribe YouTube TVPS Setiara. Setiara sentiasa juara.